Itulah dia ni. Masalah kereta ni dia punya enjin dia macam tak nak panas. Enjin tak nak panas? Ha, rosak ni kot. Disc brake rasanya ni. Apa pula kena disc brake dengan enjin ni? Dia memang ada kena-guna. Sebab kadang-kadang bila kita brake, disc dia bunyi tak? Tak ada? Tak apa-apa ada lah pula. Tapi dia macam tak berapa panas. Abang kira abang tahu ke ni? Tahu. Kalau tak berapa panas, kalau bukan disc brake, wiper. Ha? Wiper. Ha? Betul ke bang? Betul. Dia biasanya kalau panas tu wiper sebab kabel tepi tu kan. Dia pergi ke wiper daripada enjin. Oh! Ha? Ni apa wire contact point dia. Ni Tak payahlah kot. dia contact point Ha? dia. Ya Allah. Punya wire ni kan. Ya. Yang ni. Ya Allah. Yang ni dia pergi ke contact point. Apa ni bang? Mana buat apa ni? Sekarang ni baru aku jumpa. Ha? Dia punya Acrobo dia ni exhaust. Ha? Dia naik ke atas. Ha? Dia naik ke atas, dia sama dengan ni. Ni yang aku sebut tadi contact point ni. Ni. Contact point ni wire dia pergi ke sini. Ya. Di sini yang lekat ke dashboard ni. Duh, bang, bila nak siap ni? Kita saya dah seminggu dah saya tak pergi kerja ni, bang. Rasa cukupkan 2 minggu lah. Bang. Ha. Ni abang ni tahu ke tak ni? Aku ni sebenarnya tak berapa tahu. Abang tak apa-apa Tak tahu. berapa tahu.